pasal tasiah ni amat penting di sekolah. Kira pemilihan duta tasiah ni pun sebenarnya merangkumi semua aspek. Ya. Duta tasiah ni sebenarnya adalah cerminan anak yang baik yang telah pun dibesarkan, ditarbiyah, dididik oleh ibu bapa, yang telah pun dididik oleh para guru, yang mana duta tasiah ni seimbang dari segi emosi, jasmani, intelek, sosial, ya, dia seimbang. Soalan saya hari ini, bagaimanakah perasaan anda apabila dilantik sebagai duta tasiah? Perasaan saya apabila dilantik sebagai duta tasiah adalah saya berasa sangat gembira dan bersyukur kerana dilantik sebagai duta tasiah dan percaya bahawa saya boleh mencerminkan seorang pelajar yang baik kepada pelajar yang lain. Perasaan saya apabila dapat mengetahui saya dilantik sebagai duta tasiah ialah saya berasa gembira dan terkejut kerana duta tasiah ini merupakan tanggungjawab yang besar. Okey, baiklah. Perasaan saya apabila dilantik sebagai duta tasiah ialah saya berasa sangat bangga kerana dapat mendisiplinkan diri saya dan rakan-rakan. Saya juga boleh membantu rakan-rakan apabila dalam kesusahan. Harapan utama saya, paling utama adalah nak menjadikan duta tasiah ni sebagai role model. Maksudnya, kalau dah role model, semuanya perlu dipandang baik oleh staf-staf, guru-guru dan juga kawan-kawan sekeliling kamu. Maksudnya bila yang baik-baik, maksudnya kita bukan tak boleh buat kesilapan, tetapi kita harus berhati-hati dalam setiap tindak laku, dalam setiap tutur bicara kita. Okey, kemudian dan tentulah Cikgu nak dalam tanda tasiah ni menjadi satu contoh yang baik kepada murid-murid yang ada di sekolah ini. So tentulah nak kita lahirkan generasi yang berakhlak mulia, generasi yang dipandang tinggi oleh masyarakat.